Pagi ini mengundang berita duka dengan berita kemalangan bas yang berlaku di Jalan Jeli, Greek berhampiran Tasik Banding, Perak, yang mengakibatkan 15 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, disahkan maut dan 7 parah. Sinar Harian melaporkan nahas terbabit berlaku sekitar jam 1 pagi melibatkan bas yang membawa 48 pelajar UPSI dengan sebuah perodua Alza. Difahamkan bas berkenaan adalah disuruh khas bagi membawa pelajar UPSI dari Terengganu dan Kelantan yang pulang menyambut perayaan Aidiladha kembali ke kampus bagi memulakan pengajian mereka hari ini. Kematian melibatkan 13 mangsa di lokasi kejadian, manakala 2 lagi meninggal dunia di hospital. Setakat ini, 7 mangsa berada dalam zon merah, 20 mangsa di zon kuning dan 16 mangsa di zon hijau di Hospital Gerik, menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, JPBN, Perak dalam satu kenyataan yang dikeluarkan. Nota kaki, segala info berita ini adalah setakat jam 8 pagi dan akan dikemaskinikan sekiranya ada maklumat selanjutnya.